Kerajaan telah memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang meluas. Penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia adalah Radio Television Malaysia dan Unify TV. Akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free to air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda. Program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri Kota Media, penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan terkini juga akan dikongsikan melalui program Selamat Pagi Malaysia. Selain itu, acara tontonan umum akan dianjurkan di lokasi terpilih secara sederhana bagi meningkatkan keterlibatan para peminat. Kerajaan juga menegaskan kepentingan pematuhan terhadap peraturan anti cetak rompak bagi semua kandungan berkaitan kejohanan ini.